Assalamualaikum kak. Bagi saya ni apa cucuk udang campur ni? Okey, nak semua? Serba satu. Udang satu. Alright. Okey, kita bubur sosis dua. Kita kira tiga ni RM2 je. Okey. Okey. Kita bubur fish cake satu. Boleh. Bola ni abang nak mana? Kan nak bubur serba satu juga. Nak serba satu juga. Serba satu juga boleh. Alright. Kita ambil bola hitam. Okey. Bola sotong. Alright. Okey, dengan bola udang. Okey, boleh. Jadi kita ambil topoh satu. Okey. Dia telur satu. Alright. Ubi satu. Okey, di jari ketam ni satu. Okey. Sosis jambu satu. Alright. Dan sotong besar satu. Oh. Okey, ini serba satu bang nah. Okey, banjir sikit ah. Banjir sikit. Alright. Okey, ni kuah kacang ah? Ya, kuah kacang. Okey. Kuah kacang ni resepi turun temurun. Alright. Macam ni harga berapa? Macam ni kita kira RM21 sahaja. Ni kita cucuk udang. Cucuk udang ni kita kira seperti besar ni 7 kupang. Okey. Ada yang besar sini. Okey, ni kat sini kita ada sosis. Sosis tu 7 kupang seperti. Okey. Ini fish cake. Fish cake RM1.5. Alright. Okey. Kat sini kita ada 3 jenis berbola. Ada udang, ada ketam, ada sotong. Alright. Satu batang ni RM1.5. Okey. Yang ni? Okey. Dan sini kita ada topoh. Okey. Topoh pun RM1.5. Alright. Ni ada telur. Telur pun RM1.5. Ada ubi. RM3.5. Kita ada sosis jambu cheese dengan sotong. Okey kak. Okey. Bagi saya cucuk udang campur ni untuk RM5 je boleh? Boleh. Alright. Okey, untuk RM5 kita letak. Okey, cucuk ni kita letak 2. Okey. Cucuk kita letak 2. Alright, then. Sosis kita letak 1. Okey. Okey, fish cake kita letak 1. Okey. Kita letak topoh lah 1. Boleh? Okey. So macam ni RM5. Okey, ni untuk yang RM5 Ya, ni Okey. RM5. Alright. Waktu kursi kita buka setiap hari. Kita tutup cuma hari Jumaat saja. 9 pagi sampai 6 petang. Pok ni mak saya mega daripada tahun 1999 macam